Cantik baju. Baru beli kat tadi, Kak. Cantik tak, Kak? Hoodie, Kak? Alah, Kak, hoodie je. Alah, Kak ni. Hoodie pun cantik ke? Cantik baju. Hai, Ikmal. Assalamualaikum. Ni kena masuk ke? Taklah, Kak. Kalau kau tak nak masuk pun tak apa. Kau dah bosan tengok muka saya, kan? Yelah, sekarang ramai yang tengok live Moksul, live Adam, live Ilham, live Aiman. Mana dah orang nak masuk live Ikmal dah sekarang? Tak ada dah, orang dah tak suka dah masuk live Ikmal. Kak Noh Jumron. Terima kasih Kak Noh Jumron. Bukan demam ke? Ya, demam. Ikmal tadi baru pergi dengan Moksul pergi cari ubat. Macam ubat ambil tadi. Ikmal, dia yang tak live. Kak, semalam Ikmal live berapa kali, Kak? 3 kali tau. 3 kali Ikmal live semalam. Ikmal yang lama tak live bukan salah kami. Kak, semalam Ikmal 3 kali live tau. 3 kali live. Kalau hari ni tak buat live, baru sehari je tak buat live. Kalau Ikmal tak buat. Kak Sniza, terima kasih. Ikmal, ya. Jom kita pindah live Adam. Tak apa, pergilah. Kak Syikin, pergilah. Tak apa, Ikmal faham je. Nak macam mana kan? Kak Syikin, yelah. Adam tu siapa? Adam tu adik kesayangan Jago Singapura kan? Ikmal ni siapa je? Sebab ada Kak Najwa Amran kat sini. Sebab dekat ujung ni. Walaupun dia bagi kemanjing kogi tu. Tapi sebaik dekat ujung ni. Terima kasih. Kak Arul Astoge. Kalau akak apa ni, katalog ada hari ni tak? Oh, nak masuk live Ikmal semata-mata nak katalog. Dah makan ketudah tadi, Kak. Akak baru masuk Ikmal dah merajuk. Sebab ada Kak Nanat, Kak Najwa Amran. Okeylah Kak. Okeylah tu Kak Toge ada. Tak mau katalog. Kak, Ikmal pun dah cukup katalog dah sebenarnya. Akak tengoklah muka Ikmal. Walaupun muka Ikmal macam Shimbe. Tak nak. Majuk je ketua ni. Ketua okey sihat. Ikmal punya tekak Alhamdulillah dah okey sikit. Cuma panas badan. Tadi pergi beli ubat je. Tunggu. Tadi pergi beli ubat Moksul tadi. Pergi beli ubat. Macam-macam ubat tadi Ikmal beli. Bukan setakat ubat. Benda lain pun beli. Tadi beli ubat. Kita beli perfume. Macam tadi ada. Kak Inas, Kak Fiza, terima kasih. Tadi Ikmal beli macam-macam. Akak dah tengok dah gambar Ikmal punya teaser untuk produk terbaru? Dah tengok dah? Oh, belum check. Belum lagi, Kak. Kemain hoodie baru, Adam kata. Yelah, ini dulu Adam punya brand favourite, Kak Had ni. Tapi sekarang Adam dah tak suka dah brand ni. Kak Syikin, kenapa masuk live kita? Keluarlah. Tenan, masuk. Ayah, hari ni sini. Masuklah live Adam. Adam sekarang dah tak nak dah. Adam sekarang dia dah tak nak brand ni, Kak. Setiap kali dia cakap ni Ikmal, abang, nak beli brand Hermes, nak beli Chanel, beli Dior. Diam lah kau. Tadi Ikmal beli ni, Kak. Makan pun, nak makan dekat apa? Nobu. Kita ni makan Sushi King. Sushi King tu pun dah paling mahal lah aku makan, aku rasa dah. Dia tak nak makan Nobu. Ikmal pun tak tahu adanya wujud Nobu tu. Makan sebutir pun cukup kot ni. Jaden dah nikah kau bila? Yang tanya tu bila? Yang tanya tu bila? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Yang tanya tu. Dia tak payah kot yang komen-komen ni. Banyak sangat lah dia pin ni. Komen Adam lama pula dia komen ni. Kak Maya Maria, Kak Eli, terima kasih. Kak Fatin, terima kasih. Bang, cerit seram. Dek, cerita bukan cirit. Kak, masuk dulu, Kak. Sambil-sambil tu makan-makan ubat je, Kak, Macam-macam ubat Ikmal beli tadi. Ikmal beli Cetirizine ada. Cetirizine ni Ikmal ada beli yang mengantuk dengan tak mengantuk. Cerita, Dek. Cerita. Bukan cirit seram. Cerita. Cirit memang seram, Dek. Lagi-lagi kalau kita keluar dekat mall kan. Jam. Tengah-tengah jalan memang seram lah cirit tu. Tapi kalau dia nak tulis kat komen, cerita.
C-E-C-E-R-I-T-A-T-A, cerita. S-I-S-R-A-M, ram, seram. Cerita seram. Okay? Itulah orang suruh masuk kelas bahasa Melayu, tak nak. Saya buat main baseball. Aku dapat 9G. Ikmal, ya. Masuk-masuk je garang. Tak adalah garang, cakap juga. Mal, demi Ika dah sampai. Alhamdulillah. Guna Ika, nanti bagi tahu feedback tau kak. Get well, terima kasih Kak Elin. Tapi memang sekarang demam ni sebab Ikmal kena ni je, gerimis. Itu je masalah dia. Kena gerimis. Kalau gerimis tadi Ikmal tak demam hari tu. Lepas tu kan Ikmal demam. Lepas tu dia sihat. Waktu demi Ika jumpa Mem pula. Mem pula demam. Dia batuk. Ikmal paling mudah tangkap penyakit orang. Lagi-lagi kalau bersin, orang tu bersin ataupun batuk, sekejap Ikmal dapat. Ikmal hari ni Jaden Rania kahwin. Itulah Alhamdulillah. Yang komen dah kahwin dah. Sebab badan lemah tu itulah satu. Lagi satu sebab kerja kan. Apa ni? Imun badan lemah betul. Selama Nazrah di AI team 2 tahun tu, Ikmal tak boleh jumpa Nazrah ke? Boleh. Hari tu baru jumpa. Ikmal boleh je jumpa dia. Tapi Ikmal tak nak ganggu dia. Sebab apa? Dia dengan kerja dia, dia ada waktu kerja dia. Contoh macam Ikmal, ada hari Ikmal free, ada hari Ikmal kerja, betul tak? Kalau dia kena bekerja dekat AI tu, ada hari memang betul-betul full. Jadi Ikmal tak nak ganggu dia. Lagi satu, apa-apa pun perempuan ni kalau dia busy, lepas tu dia penat, tak boleh nak bahasa juga nak jumpa, tak boleh. Dia memang kalau dia dah busy, penat, bagi dia masa je. Tak boleh. Lah, akak perempuan akak tahulah kan, kalau dah penat, tak ada masanya kak nak melayan. Kadang call ke WhatsApp ku tu, kita dah faham dah. Macam tu. Ikmal pun kadang-kadang orang WhatsApp 2 tahun baru balas. Call kadang-kadang tak angkat. Macam tu. Ada orang, dia jenis macam suka ni tau, kena update, keep update. Ada pasangan dia kena keep update. Kalau tak update tak boleh. Macam tu. Tapi kalau kita orang okey je. Masing-masing busy. Minum madu sebagai booster. Tu Ikmal ada beli madu. Vlog raya mana ketua dah janji hari tu? Edit sekarang ketua. Alah kak, nantilah kak. Bagilah Ikmal. Bagilah Ikmal ni dulu kak. Bagi Ikmal berfikir dulu kak. Dah nak raya haji dah ni. Kan Ikmal cakap, Ikmal punya video tu memang raya haji keluar. Kak tak percaya. Tak sempat edit kak. Serius tak sempat edit. Ikmal tadi sini tadi. Dengan mana nak kodok tidurnya. Orang kodok solat, Ikmal kodok tidur. Ya. Edit sikit-sikit je. Kalau edit sikit-sikit tak best, nanti kan akak bosan tengok video saya. Nantilah Ikmal edit. Okay. Ataupun tunggu raya tahun depan. Okay juga. Tapi sampai sekarang tak ada orang tahu lagi nama brand produk Ikmal. Ikat, terima kasih. Tak ada orang tahu lagi kan? Sabar lu. Let lu. Apa benda ni? Bulu. Apa-apa pun, dia bermula dengan huruf N. Ramai orang tekan Norah lah, itulah ni lah. Tapi bukan. Sebab ini brand persendirian. Brand Ikmal memang brand Ikmal sendiri. Ikmal dah daftar trademark apa-apa semua dah lama dah. Jadinya ini memang brand Ikmal sendiri, bukan brand bersama. Jadi ini memang brand Ikmal. Jadinya cuba tekan dah apa. Akan ada teaser video. Tapi insyaAllah nanti. Saya okey je ketua. Janji ketua live. Malas nak teka. Bagus. Nanti tiba-tiba dah keluar je. Macam tu lah kak. Bukan tu.
Mungkin not, mungkin nylon. Ah, Noah dah ada, kita tak boleh ambil sebab dah ada brand Noah kan. Tak boleh. Tak apa, akak Nazaris, ya Allah siapa pula Nazaris? Anak siapa Nazaris kak? Nyot-nyot ke? Ye, ketua baca. Tak apa, nanti akak tengok lah. InsyaAllah. Thank you so much tau kak. So, Ikmal pun tak sabar nak tunggu 4 hari bulan 5 nanti untuk produk tu keluar. Sold out tak sold out belakang kira lah. Macam tu, sold out tak sold out belakang kira. Tapi kalau sold out tu stok tak aib kot. Tapi tak adalah sampai 10,000 pieces kak. Ikmal bagi tahu awal-awal, tak adalah sampai 10,000 pieces. Stok tak aib kot. Walaupun je ada 13,000. Aku takut loh. Takut. Nak cakap pasal cukup tak cukup ni. Kak Juni terima kasih. Tapi tengoklah. Tak, kita tengok malam tu macam mana. Akak tak dapat siap. Jangan macam tu Kak Yujungi. Tak apa, benda boleh restock. Sebab benda ni Ikmal cakap, Ikmal jujur lagi sekali, benda ni memang limited sangat, limited edition. Ikmal tak bagi tahu dia limited stock ke apa tau. Dia cuma limited edition. Maksudnya lepas habis edition ni habis-habis. Sebab Ikmal tak nak akak semua benda beli yang sama. Beli benda yang sama. Macam tu kalau boleh. Ikmal nak akak semua at least ada pembaharuan. Macam tu. Maksud setiap kali ada benda tu menarik dan baru. Macam tu. Kecuali demand tinggi, akak pakai dekat bibir, okey. Lepas tu rasa macam nak restock lagi benda tu, insyaAllah boleh. Tapi kita datangkan dengan version yang lain. Macam tu. Okey tak? Ikmal nak akak semua try dulu kat bibir sebab bibir kita ada 13,000 bibir, betul tak? Akak jerong, akak, abang, adik ada 13,000 orang. Jadinya nak tengok dekat bibir masing-masing macam mana. Okey tak? Macam tu. Bila launch? 4 hari bulan 5 ni insyaAllah pukul 9 malam. Begitu. InsyaAllah COD kita buka. Kita buka juga COD. Okay? Kena jujur review. Betul, kena jujur Kak. Terima kasih. Sebab dah 3 kali dalam berapa tahun, Ikmal dah 3 kali R&D. Setiap R&D tu keluar kos jugalah. R&D lagi. Mula-mula dia macam, akak bayangkan daripada dia lip serum yang cair. Okay, yang cair, kita nak keraskan dia. Sebab akak-akak semua kebanyakannya nak dalam bentuk lipstick, betul? Macam tu. Jadinya macam Ikmal berfikir nak buat dalam bentuk lipstick ke nak buat dalam bentuk cecair, dan raw material kita memang mahal lah. Bukan mahal, berkualiti. Jadinya kalau isi, ada setengah lip serum kalau isi dekat bibir kan, akak perasan tak? Ada lip serum memang murah, harga memang murah sangat. Tapi kena dekat bibir, pink yang macam apa ni? Pernah tak pakai lip serum macam tu? Lip serum, lepas tu melekit, lepas tu warna dia macam yoto kan, macam bentuk beruk tu. Pernah? Yang macam ambil sirap isi kat bibir tu. Yang macam tu, lepas tu bila dia kering, dia kelampi-kelampi dekat sini. Itu kenalah dengan harganya. Kadang RM5, RM10 kan, RM15. Kenalah dengan apa yang ditawarkan macam tu. Yang ni Kemal try kat bibir. Lepas tu Kemal pakai seminggu 2 minggu macam, tak kenalah, tukar lagi. Lepas tu pakai lagi, tak kenalah, tukar lagi. Macam tu. Jerung Singapura nak pre-order 135. Kak Dikda, terima kasih. Betul kan? Jadinya bila ada yang betul-betul harga murah, macam-macam lah. Harga yang murah ni kenalah dengan kualiti dia. Macam tu. Kadang-kadang ada orang keluarkan sabun ataupun ada keluarkan perfume, harga memang murah tapi kena dengan kualiti dia. Kita pun tak adalah macam nak expect banyak sebab harga murah. Jadinya harga dia satu pieces tu RM600. Range harga murah je dalam RM600. Jadinya macam insyaAllah mampu milik lah 600 tu. Kalau untuk satu tu RM600 okey Kemal rasa. Kalau beli satu boleh kongsi 10 orang. Maksud satu gelap itu terus orang rasa macam wow macam tu. Khaira, terima kasih Khaira. Kak Anfika, terima kasih. Senang je sebab Ikmal berkolaborasi dengan jenama Ahmes. Ya, Ikmal berkolaborasi dengan dia.
Lepas tu design pula kita berkolaborasi dengan Giorgio Armani. Lepas tu dia punya bau pula Ikmal collab dengan Saint Laurent. Lepas tu dia punya tulisan pula kita collab dengan Louis Vuitton. Ya, buat production tu pula dekat belakang rumah Long. Dia macam tu. Jadinya kita buat tu orang kata banyak collab dengan antara brand-brand besar lah. Dan kita dah ambil kira kos-kos insya-Allah dalam satu pieces dalam RM600. Sebenarnya nak jual dalam RM6,000 tapi macam melampau sangat kan, jadi kita turunkan jadi RM600. Betul. Lip serum ni anti mulut lahar ke? Betul. Sebab tu Jero Singapore nak pre-order 135 pieces. Bila pakai dia terus rasa macam macam tu. Sebab Ikmal test dekat Along dengan Mak Osu kena. Adam pun kena. Terus juga rasa macam diorang berzikir. Kalau tak setiap hari tu ada je dosa. Apa ni? Jap nak cari geran tanah atuk dulu. Kalau jumpa saya jual. InsyaAllah Kak. Kalau Akak jual, Akak beli yang satu piece 600 tu InsyaAllah ons. Ya? Bagus sangat. Bayar 3 kali boleh? Boleh. Kita ada Atomi kan. Kita ada TT Pay Later. Macam tu. Akan nak buat pinjaman tekun pun boleh. Ataupun pinjaman yang amanah rakyat, amanah tu. Boleh juga. Betul. Harga tu memang dah tak boleh nego dah Kak. Ikmal dah macam dah tanya-tanya dah. Ikmal dah tanya Adam, Ikmal dah tanya Aulia Aira dengan Syamil. Kita orang dah meeting sekali tu dengan Ilham sekali. Kak Izzah Aziz, terima kasih. Kita dah meeting. Lepas tu dia kata memang RM600 ni ons. Okay. Buat lu dengan Alung pun boleh. Lepas tu Ikmal tanyalah juga kita punya manager director Cik Bakri. Kita dah tanya dah. Lepas tu dia kata insyaAllah, Masya Allah Tabarakallah, dengan harga RM600 ni memang berbaloi untuk satu. Kalau nak beli kena ada pasport. Kalau tak pasport tak boleh beli Lepas tu kalau boleh nak kuatkan lagi kena ada Grento untuk beli satu piece saja. Okay? Tunggulah Kak Bodik Syuban dulu. Genapkan 1,000 murah sangat RM600. Tak. Kak Tengku, terima kasih Kak Tengku. Bagi kogi kat kita. Terima kasih Kak Mami Siti. Ya, betul. Apa ni? Kak dengar penerangan produk macam betul-betul harga nak. Ya Allah, betul Kak. Beli lexer kena ada Grento. Iya, kena ada Grento. At least kalau akan nak beli 135 pieces macam Jero Singapore tu, kena ada 6 bulan bank statement. 6 bulan bank statement. Lepas tu kita nak tengok duit keluar masuk okey ataupun tak. Baru boleh beli. Sebab kita collab dengan macam-macam brand. Kak, terima kasih. Kata Kak. Ya, lepas tu kena ada depo lah. Kena ada duit muka lah. Maksudnya contoh macam RM600, ada Kak kena ada duit muka lebih kurang dalam RM200 untuk depo. Lepas tu kita kena submit dekat bank dulu macam mana. And then kalau boleh approve, kita call lah Kak. Okay? Sebab tu kita keluarkan limited sahaja. Ya. Sijil lahir pun boleh. Lepas tu ke mana sijil SPM. Kalau lagi best Kak, kalau Kak ada result UPSR Kak dulu, ataupun kalau Kak yang betul-betul macam yang dah lama, boleh ambil SRP punya slip tu ke mana. Okay? Sijil nikah tak boleh. Sijil nikah tak boleh. Kena ada sijil SPM ataupun UPSR atau SRP atau PMR. Kalau SPM kena ada kredit lah. Macam tu. Lepas tu kalau Akak macam nak guna macam Akak punya ijazah, Akak kena guna ijazah sarjana muda, perguruan dengan kepujian. Tak ada kepujian, kehinaan. Kepujian tu juga. Kalau yang tanpa, orang kata kalau dia ada master ataupun PhD, Ikmal nak Akak punya thesis. Thesis ambil, jumpa Ikmal terus. Maksudnya kita face to face, Ikmal pas produk dekat Akak. Maksudnya memang ons. Tapi bukan dengan harga RM600. Harga RM699. Terima kasih. Thank you so much bagi gift. Sebab apa? Untuk orang yang ada master atau PhD, ada thesis ni, dia kena up sikit harga. Sebab apa? Gaji banyak gaji besar. Jadi kita boleh tekan lagi Tak. SRP boleh Kak. SRP pun boleh, tak ada masalah. Ya.
So nanti waktu nak beli, Ikmal akan jual dekat TikTok Shop live, betul kan? Okey, tapi tak apa, Ikmal buat macam ni lah. Untuk siapa yang macam tak dapat waktu tu untuk malam tu sebab dia terlampau limited, kita akan ambil satu padang MPK Kuantan. Lepas tu kita akan ambil satu kaunter. Untuk akan nak beli, akak kena cop cap jari dengan dakwat dulu macam kita nak mengundi. Maksudnya setiap akan nak beli tu, akak kena celup dulu akak punya ibu jari, kena tengok ada tak tanda tu. Kalau dah ada tanda tu, akak tak boleh beli lebih daripada 2 pieces. Sebab apa? Sangat limited edition. Okay, dia punya ingredient ni datang daripada Switzerland. Okay, ingredient dia dikorek dekat tanah tepi Switzerland tu, dekat tempat dia kedai runcit tu, ada cipah kat tepi tu, dia ambil dekat situ. Raw material pertama. Raw material kedua ada dekat sebelah rumah Kak Norway. Okay, kalau akak pergi Norway, kakak Norway tu dekat tepi tu. Okay, kalau nak dapatkan dia punya ingredients tu sangat susah. Maksudnya cuma kucing jiran dia sahaja yang boleh jumpa. Itu raw material kedua. Raw material yang ketiga hanya ya Kak Ijeng, terima kasih. Raw material dia yang ketiga hanya ada dekat Ikmal saja. Okay, raw material yang ketiga tu yang paling orang kata macam limited, yang tak boleh nak dapat. Antara sumber-sumber bumi yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya selagi ada Ikmal, selagi itulah ada raw material tu. Selagi tak ada Ikmal, sumber tu bukan sumber yang boleh diperbaharui. Okay? Alhamdulillah. Solat. Tu. Okay, apa tu? Buka sekali kaunter KWSP. Bukan sekadar KWSP, EPF sok-sok. Lepas tu kita nak ada juga pinjaman tekun kalau boleh. Nadir Bumi. Bukan Nadir Bumi, Nadir Nasa. Kena tahun dia besok. Apa ni? Nak beli lip serum ke tu, bukan cop pasport pergi bulan. Tak boleh. Zakat perlu tak? Zakat tak apa. Zakat tak payah. Ya, kita kena ada beberapa orang kata dia punya step tu lah kalau nak. Antaranya kita kena ambil pengesahan daripada cop kerajaan dulu sebab antara raw material dia adalah raw material yang dipelihara. Macam tu. Raw material yang keempat, Alio Adam. Tu yang paling mahal tu, nak dapat tu Alio Adam tu. Ya, yang ketiga, yang kelima, bau yang dihasilkan oleh Aiman. Bau yang dihasilkan oleh Abang Ikmal iaitu Aiman, okey, itu adalah bau yang sangat unik, yang tak pandai dijumpai di mana-mana saja. Itu pun adalah salah satu orang kata sumber yang tidak boleh diperbaharui. Bau tu sangat, orang kata sangat unik, dan bau tu dicipta pada tahun 1998 pada bulan September. Okey, bau ni orang kata dihasilkan pada bulan September 1998 dan sampai kini 2026 masih lagi berdiri teguh. Dia macam ada je Aiman, adalah sumber tu. Ada je Ikmal, adalah sumber tu. Okey, ada je Adam, adalah sumber tu. Bila digabungkan menjadi raw material yang sangat mantap, yang sangat tidak boleh dicuri oleh mana-mana kompetitor. Okey? Betul. Betul. Jangan lupa cok ketua kampung. Cok ketua kampung kita boleh juga, ataupun cok orang kata menteri besar setiap negeri lah. Kalau akak duduk kat Perak, nak Perak. Kalau Pahang, kalau wilayah persekutuan. Lepas tu kita boleh meeting dekat restoran Mat Bistro, Syamelin. Okay, dekat Ceras. Kita boleh duduk kat situ dan kita boleh minta pengesahan Humaira Zahra ataupun Fatimah Zahra lah. Sultan tak apa, tak payah. Betul. Sijil halal alhamdulillah kita dah ada. Boleh guna MyKasih tak? Tak payah. MyKasih tak boleh. Kita boleh guna Touch 'n Go e-wallet, Boost e-wallet ataupun GrabPay. Okey, terima kasih. Nak ASB statement, ASB tak payah. Macam tu. Kalau akak semua dah ada thesis, tak payah ada ASB. Betul. Ini betul tau Kak Ikmal, tak tipu tau. EPF pun boleh lah. EPF boleh lah. Sebab ada yang kata macam nak beli 3 sekali. Kalau 3 dah 1,800, betul tak? Macam tu. Jadinya macam agak pricey kan harga dia. Sebab kita berkolek dengan macam-macam brand. Betul. Ingredient, ya betul. Alhamdulillah. Tu rasa nak demam balik kejap Kak Jual apa ni bang? Iyalah Kak Sama. Kenapa bagi tu Kak Sama? Bila panas badan nak kebah ni lah.
Alung ni saja subat pelik-pelik. Ini Maya badak. Give up nak beli. Terima kasih kat 1.3 million like. Thank you. Okay. Minat air Bali. Tak cukup rehat tu. Kak cerita dia gini. Waktu 4 hari bulan 5 tu. Kita akan launch malam kan. Kalau sold out. Tapi takkanlah sold out dalam masa 10 minit macam menipu sangat kan. Macam takkanlah kan. Tapi kalau sold out dalam masa 10 minit apa yang aku nak buat tak. Okay. Sepanjang Ikmal left product tak pernah lah 10 minit sold out. Pernah lagi lah. Jadinya macam at least 30 minit. Jadi selebih tu kita boleh lah buat live cakap-cakap kan. KA pun boleh sold out dalam 3 minit. Kak itu KA. Ini Kemalu. KA dengan Kemalu lain pak. KA dengan Kemalu pula lain darjatnya. Ya. Tak kisahlah. Tapi kalau akak tak dapat siap. Ikmal tak tahu. Ikmal tak tahu. Ikmal stok pada Ikmal pun cuma ada yang baru di R&D tu je. Iya, Kak Yujungi tu. Kak Yujungi janganlah bagi yang tu. Kicap apa ni kicap? JPM tak dapat siap. Allah. Kicap dah habis kicap. Kenapa Kak kicap? Ikmal ada hutang. Ikmal tak pernah hutang orang Kalau akak tak dapat battle, akak tak mahu masuk live Ikmal dah. Kau jangan macam tu Kak. Ikmal mampu sediakan itu. Tapi Ikmal rasa dah banyak dah tu Kak. Dah banyak dah tu untuk Ikmal keluarkan ni. Sebab makan cilong tu apa Kak Syakin? Cilong. Ya, Ikmal rasa dah banyak. Kak Ida terima kasih. Ikmal rasa dah banyak dia Ikmal sediakan tu. Ya. Sebab banyak kan. Banyak Kak. Lepas tu sebenarnya Ikmal tak perlu pun nak buat photoshoot, video shoot, tak payah pun sebenarnya kan. Tapi disebabkan orang kata first launch produk Ikmal kan, dan brand Ikmal yang ni maksudnya betul-betul serius ni, jadinya Ikmal keluarkan banyak lah modal macam tu. Ikmal tak harap banyak, tapi harap orang dah beli tu dapat rasa manfaat yang sama. Itu saja. Takut. Rasa kalau memikirkan takut pula. Banyak tu banyak tak? Banyak kot. Macam tu. Sebab nak buat ni packaging dia macam mana nak cerita Nanti Ikmal cerita pada hari launching. Ikmal akan cerita pada hari launching. Tapi antaranya macam semua proses Ikmal cepatkan. Semua kena cepatkan. Jadi bila kita cepatkan proses daripada segi R&D, daripada segi proses apa benda semua, jadinya makan kos lah. Sebab benda tu kita cepatkan. Kalau kita tak cepatkan, harga dia biasa-biasa lah. Tapi bila kita nak cepat, dia akan makan kos lah. Sebab benda semua shipping daripada negara luar, daripada segi packaging apa benda semua. Jadinya kalau segi packaging pun kita buat bukan packaging buat lip do. Kita memang buat yang macam boleh rasa macam okey, ni packaging okey macam tu. Tak ada rasa macam apa ni gitu. Mal nak pekerja tukang pack barang tak? Itu semua alhamdulillah Ikmal rasa boleh kot di-handle. Boleh kot di-handle. Ikmal banyak ambil outsource luar juga. Maksudnya source daripada luar. Tenaga kerja daripada segi logistik semua itulah. Maksudnya macam stok, penyimpanan stok, penghapusan barang, apa benda semua tu. Jadinya Ikmal banyak ambil source luar jugalah.
Jadi ni Ikmal ada jumpa beberapa orang yang Ikmal boleh collab sekali, lebih kurang macam tu, yang boleh tolong Ikmal juga sebab Ikmal tak ada manpower. Kita tak ada manpower, jadi ni kita kena ambil outsource. Sebab Ikmal seorang. Ikmal daripada dulu memang seorang. Dulu Ikmal pernah jual slime, pernah jual bedak sejuk. Jadi ni Ikmal semua buat benda seorang-seorang. Ikmal market seorang-seorang, Ikmal live, Ikmal post barang, Ikmal packing barang, semua Ikmal. Kami ada cakap je. Jadinya untuk yang ni, dalam orang kata kuantiti yang besar juga, akak tak dapat beli, dapat pack barang pun jadilah. Tak payahlah Kak Yu Jung ni, sambung je lah bersapin dengan Mak Su tu, sama je. Okey, kami package sendiri je. Tak payahlah Kak, jangan Kak, jangan. Okey, semua kos-kos tu, alhamdulillah Ikmal jumpa dengan orang yang baik hati. Yang tu Ikmal meeting tu. Maksudnya Ikmal meeting, penghilang lain, Ikmal meeting dengan yang ni lain, bahagian packaging lain. Jadi Ikmal sendiri yang pergi, Ikmal seorang. Pergi meeting pam. Sampailah kita boleh ketemukan semua yang kita dah meeting tu, barulah gerak macam tu. Sebab ada orang dia macam diberikan satu benda pump, lepas tu dia tinggal bawa je brand tu, betul tak? Macam tu, ada setengah influencer macam tu, tapi Ikmal tak. Ikmal from scratch, maksudnya daripada bawah. Ikmal pergi jumpa, Ikmal meeting macam mana, Ikmal meeting macam ni macam mana. Sebab kalau tak, kita tak tahu pergerakan daripada bawah, kita tak tahu macam mana benda tu bergerak. Sebab tu kita mudah kena tipu. Jadi Ikmal tak nak macam tu. Ikmal nak macam kita sendiri daripada bawah, kita berdeal dengan orang macam mana, barulah ada connection, barulah ada networking. Kalau tak, kita dapat easy money satu, lepas tu kita tak rasa benda tu hasil, tak rasa benda tu titik perlu kita nak easy money, pam, tak best kan macam tu. Jadi Ikmal rasa macam okay, tak apa, biar aku sakit demam tertongging nak mati pun, tapi at least kita kerja, macam tu. Plan seterusnya lepas launch, insyaAllah Ikmal dah plan daripada Ikmal R&D kali kedua hari tu, dah plan produk apa yang kita nak keluarkan selepas ni. InsyaAllah produk tu produk yang paling yang akak-akak nak. InsyaAllah Ikmal keluarkan produk atas demand, macam tu. Bukan Ikmal keluarkan produk shop sendiri, macam tu. Kita tak keluarkan produk shop sendiri. Apa yang pembeli nak, kita akan try keluarkan, macam tu. Mungkin kita akan keluarkan congkak ataupun carom, papan carom. Ataupun kita keluarkan batu seremban, insyaAllah. Perempuan sekali habis awal. Janganlah. Padi Kemal stok tu tak ada banyak lagi padi Kemal. Cuma ada satu saja. Cuma ada 2. Hasil daripada R&D yang terakhir. InsyaAllah nanti Kemal dapat balik. Lajunya komen, COD ada tak? InsyaAllah kita buka COD. InsyaAllah. Tapi Ikmal harap kalau Ikmal buka COD, akan ambil tau. Macam tu akan ambil sebab itu memang limited. Maksudnya untuk packaging time tu saja ada. Lepas tu Ikmal tak akan keluarkan yang sama. Maksudnya mungkin daripada segi packaging, formula mungkin sama. Tapi packaging dah tak dapat dah. Maksudnya akak yang dah dapat packaging tu hanya itu saja. Lepas tu dah tak ada dah. TNG boleh juga. Apa-apa jenis pembayaran boleh. Wahida jangan risau. Ada orang boleh COD, ada orang boleh pakai Tashengo, macam-macam boleh. Sebab kita buka COD sebab Ikmal nak orang yang tak pandai online banking pun boleh dapat barang tu. Tapi Ikmal harap kalau tu boleh dapat lah. Macam tu. Dan boleh bayar lah, boleh ambil lah macam tu. Cek terima ke? Kalau cek jumpa Ikmal. Kalau cek akak jumpa Ikmal. Ketua ada makan-makan tak time launch nanti? Launch pun Ikmal apa ada je lah kak. Macam tu launch pun gitulah, apa adalah seadanya je lah. Ada tak adalah mega macam tu. Tak adalah macam boom, tak ada. Cuma dari segi photoshoot, video shoot, itu antara orang kata effort yang Ikmal boleh berikan lah, macam tu. Ada manis-manis tak dia? Untuk first ni Ikmal rasa macam, untuk beri Ikmal yang first ni rasa macam tak ada lagi kod manis-manis. Ikmal tak berjanji manis-manis, macam tu. Ikmal tak berjanji benda yang tak ada. Tapi kalau sambutan okey untuk next product, Ikmal boleh janji ada manis-manis.
Macam tu. Sebab brand sendiri kan, Ikmal bukan founder yang buat. Kalau founder yang buat, lain cerita. Mungkin dia orang ada modal untuk adakan manis-manis. Tapi untuk yang Ikmal sekarang, baru je kita nak buat balik. Ibu Noi datang tak? Ibu Noi Ikmal tak sure lah kak. Macam tu. Sebab sekarang ni rumah Ikmal yang dekat Kuantan tu masih tengah buat lagi yang dekat belah-belah belakang. Macam tu, dekat belah belakang tu Ikmal ada buat something lagi dekat belakang tu atas permintaan ibu dan ayah juga. Jadinya dekat Kuantan tak ada wakil lagi. Macam tu. Sebab benda first lagi. Maksudnya Ikmal first. Macam tu. Nazrah ada tak nanti? Untuk Nizi tu macam biasalah. Macam tu. Idu talat. Terima kasih kak. Macam kak, akak wanita, akak tahu kan? Macam tu. Seboleh-bolehnya Ikmal ajak, Ikmal akan ajak. Macam seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya Ikmal ajak, Ikmal boleh ajak. Tapi sekencang-kencang anginnya, Ikmal tak boleh tolak. Sebab angin. Dia ada angin ya kak. Nezi dah try ke? Tak tahu lah Nezi dah try ke belum. Tahu lah. Tak boleh ni Kang dia pergi tanya Kang. Nanti kan dia cakap, mana ni packaging macam mana? Nezi dah sihat, Nezi belum lagi. Tapi dalam proses nak sihat tu. Lepas makan ubat tadi kebah lah. Berpeluh-peluh Hikmah lah. Kat dahi Hikmah berpeluh-peluh dah. Kebah. Nizi tak ada konten tadi, siang tak sihat. Nizi partner dengan Najla. No panic. Tapi tak apa. Apa-apa pun Ikmal hanya mampu merancang. Tuhan menentukan. InsyaAllah kalau contoh tak sold out malam tu, Ikmal jual je lah macam biasa. Macam tu Ikmal akan jual esoknya, Ikmal akan jual lagi. Ikmal jual-jual sampai habis. Macam Datuk Alif Syukri jual. Perasan kalau tak sihat, dua-dua tak sihat. Kan? Hari tu pun macam tu. Range harga berapa? Murah je dalam 600. Seronok ketukan Nezi partner dengan Gegel. Itu salah satu kelegaan lah. Itu salah satu kelegaan. Assalamualaikum. Betul percaya pada rezeki. Macam tu je. Angin kat Mekong lagi dahsyat dik. Demam rindu. Betul-betul lah harga. Betul 600. Betul. Kita orang cuma tak maintain lagi daripada segi harga pada malam live. Malam live tu nanti kita tengok. Sebab katanya tim TikTok Shop Malaysia nak datang. Jadinya kita tengok. Mungkin diorang ada bagi voucher ataupun potongan harga lagi. Jadinya malam tu, nak dekat malam tu tim TikTok Malaysia akan datang kat tempat tu dan kita meeting. Sebab Ikmal under TikTok Shop Malaysia. Ikmal creator under TikTok Shop Malaysia. Sebab Ikmal dulu affiliate kan. Affiliate. Lepas tu Ikmal ada manager yang jaga. Jadinya Ikmal ada berinform diorang yang Ikmal nak keluarkan produk. Jadinya diorang kata diorang akan datang kat tempat tu dan diorang akan meeting lah. Macam mana. Live launching kat studio ke? Nanti akak dapat tengok. Dan Ikmal macam bersyukur lah. Ada salah satu orang ni yang orang kata Ikmal dah try propose banyak kilang dan banyak juga orang connection ataupun founder-founder juga macam tu nak tanya-tanya tapi bukan semua orang boleh tolong kita kan. Maksudnya bukan semua orang boleh turunkan ilmu tu pada kita. Ilmu tu macam dekat situ kita boleh nampak ada orang ni dia tak kedekut ilmu, ada orang dia kedekut ilmu. Jadinya ada, alhamdulillah lah orang kata ditemukan orang ni macam tu berkongsi cara nak buat ni macam tu. Dekat situ kadang-kadang kita boleh fikir. Jadinya ini orang kata yang Ikmal pernah buat live sekali juga. Maksudnya bos ni adalah bos yang orang kata Ikmal pernah jual juga produk dia. Macam tu. Jadi ni Ikmal menuntut ilmu dengan dia lah. Macam tu. Berkat doa ibu-ibu Jerung, partner tukar perempuan. Ibu kata mana? Bukan. Tapi tak apa. Nanti akak tengok lah macam tu.
Ini Ikmal sendiri yang pergi turun padang dan Ikmal bertanya dan buat network macam tu. Okay. Nanti akan tengok. Nak lock awal-awal ketua. Tak apa. Mungkin dekat sini tak ada nama dia sebab dia sangat tak menonjolkan diri. Bos ni dia sangat tak menonjolkan diri. Jadinya bila tak menonjolkan diri tu mungkin akak tak kenal. Tapi Ikmal pernah live produk dia. Macam tu. Tak ada satu pun. Okey, dah ada satu. Dah berapa lama? Sekejap. InsyaAllah nanti ada satu lagi gambar photoshoot dan satu video teaser untuk akak semua. Okay. Ini untuk akak semua. Let's go. Okay, dah ready 6,000 nak beli 10 pieces. Bukan AA. Bukan. Akak tak kenal. Akak memang tak kenal yang ni. Akak percayalah cakap Ikmal. Akak tak kenal. Tak apa. Biarlah rahsia. Serius, akak tak kenal. Kalau akak kenal macam ada orang sebut. Tapi ni InsyaAllah malam launch nanti Ikmal akan tunjukkan. Baik orangnya macam tu. Itulah orang cakap kadang-kadang unexpected person. Sangat unexpected tapi baik sangat. Sebab Ikmal suka menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu, Ikmal suka bertanya. Sebab lain orang lain experience dia. Ada orang dia suka gatekeep tau. Sebab rahsia perniagaan dia biasalah, siapa je nak bagi nak turunkan dekat orang kan. Kau siapa kan. Tapi Ikmal suka bertanya. Dan kalau orang tu sudi berkongsi, jadi macam wow macam tu. Okay, tapi tak apa. Apa-apa pun akak tunggu malam tu, okay? Okay. Akan Ikmal pakai baju apa? Ikmal pakai baju kebaya, okay? Ikmal pakai baju kebaya, okay tak? Bismillah. Ataupun kebarung, okay tak kebarung? Tak apa Ikmal pakai baju ni. Baju renang. Abaya. Itu Harzan. Lama ni tak tengok Harzan pakai abaya. Tengoklah nanti kau pakai baju apa. Bismillah. Okey. Untuk bahagian mesra wudu, Ikmal boleh cakap macam ni. Kalau lip serum dari segi cecair, ni Ikmal dah tanya kemis juga. Kalau sebab dia bahagian wudu kan, Ikmal takut sebab bahagian fiqah ni. Kalau lip serum yang macam daripada liquid yang kita isi dekat sini, dia meresap. Tapi kalau kita guna wipes, kadang-kadang tertanggal juga warna dia, betul tak? Okey, tapi yang ni Ikmal tanya kemis, disebabkan kita balmkan dia. Kalau balm kan dia tak telus air. Tak telus air orang panggil. Kan dia macam kalis air. Akak faham tak? Kalau kita pakai any balm kan dia kalis air. Jadinya macam air wuduk tak boleh telus. Betul. Jadinya atas nasihat Ikmal akan cakap awal-awal, bukan Ikmal nak overclaim, Ikmal nak cakap awal-awal, lebih baik akak remove. Sebab balm, kita ada balm kat situ. Kita ada macam lemak minyak tu kan, dia tak telap air. So Ikmal tak nak
tanggung dosa. Sekarang orang pakai buat sembahyang ambil wuduk kan. Baik Ikmal cakap tak mesra wuduk. Baik remove je. Alang-alang kat remove tu kan. Macam tu. Sebab ada setengah founder ataupun setengah orang, yelah dia nak orang beli mesti dia kata mesra wuduk kan. Lepas tu nanti kalau tak sah wuduknya sekarang, kita pula kena. Jangan. Kalau pada mahsyar kan tiba-tiba solat dia tak diterima sebab dia tak lap ni lip balm pula. Lepas tu saya tak tahu kat pada mahsyar. Saya beli sebab dia kata sah wuduk. Aku kena. Jadi ni Ikmal fikir jauh. Ikmal baca daripada Ikmal buka balik buku fiqah. Buka balik. Buka. Lepas tu memang tak boleh. Maksudnya sebab kalau ada bam tu dia tak telap. Dia cuci. Macam tu. Kalau kita isi kat tangan pun, isi bam, kita isi air pun, dia melilit. Dia macam kita nampak dia kalis air. Sebaik-baiknya hilangkan kita nak elakkan syubhah tu, elakkan ragu-ragu, elakkan syak wasangka tu. Basuh, lap je tu. Dia macam wax je betul. Okey, maksudnya before solat kena lap baliklah bibir tu. Betul. Lap je. Amalin ambil wipes tu kan, tisu basah makeup remover Amalin tu, Amalin wipes je. Wipe je sekali dengan muka-muka Amalin pakai sunscreen apa benda semua tu. Okey, kakak keluar dulu ya. Okey kak, akak keluarlah dulu. Jadi Ikmal being transparent, kita telus je. Telus. Kita terus terang. Ikmal jangan lupa silohote untuk silohote tu apa? Silohote tu apa kak? Ikmal tak faham silohote. Nak tanya Nazrah nanti silohote tu apa? Tapi kalau Ikmal tak tahu kenapa, tapi kalau call Hazan kan, call ma'am, contoh kita dah lama tak call kan, tapi bukan lama tak call kan, kalau call mesti sejam 2 jam. Kalau kau nak tanya macam tengah buat apa je, tengah buat apa, sihat ke, dah lah. Lepas tu okey tu je lah bye. Lepas tu dia cakap takkan dah bye. Lepas tu dia cerita pam sejam 2 jam, daripada tajuk dunia sampai tajuk akhirat. Mesti hujung tu mesti akhirat punya cerita. Mesti sampai ke syurga neraka pada mahsyar. Lepas tu masuk ke syaitan malaikat. Lepas tu jin syaitan. Ya, memang masuk tajuk tu. Ikmal ada perasan dah. Dah berpuluh kali call memang macam tu. Mula sikit je tau. Ikmal tak nak ganggu dia. Kadang-kadang dengan suara dia macam hello, tengah penat kan. Kadang-kadang kita ni nak berak. Lepas tu nak call sekejap. Lepas tu nak sambung berak. Sampai bawah dah pergi berak. Kalau pendek tu pelik. Tapi dia macam biasa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam lah. Tu yang sampai yang itu. Itu dah tengok. Ya tu yang sama. Lepas tu ada sekali tu kan, dah kembali payah nak tidur. Dia pula call pukul 3 pagi. Dia kau kan. Dia diam. Rupanya dia dah ke bulan. Yang aku pun pam. Dia dengar ke? Rupanya dah ke bulan dah ni. Dah ke bulan. Tapi betul lah. Kebah lah ni kak. Makan ubat ni. Kebah terus. Peluh. Apa ni? Silohote. Silohote ni adalah hilang dah komen. Mana? Oh ni. Silohote tak boleh. Oh siluet. Oh cara sebut dia siluet. Okay. Siluet. Orang jauh pula macam mana kak? Siluet. Okay, siluet. Okay. Sorry lah kak. Kak Jelek mana tahu. Tahulah Kak Ain duduk Netherlands. Mana boleh samakan dengan Ikmal. Ikmal ni duduk Dubai. Siluet cari. Silohote. Silohote kan siluet? Tak Miss Queen ke? Siapa Queen? Miss Queen yang mana? Miss Queen yang tu ke? Ratu cantik ke? Siluet. Oh, cara sebutnya. Can you give us a silhouette? Gitu. A silhouette gitu. Oh. Can you give a silhouette? Betul ke?
Macam salah je kak. Siluet. Sebutan siluet. Ejaannya lain. Siluet. Do you want siluet? Macam seluar je kak. Makin nampak tak pandai aku. Makin nampak makin nampak balik ngap. Malulah. Dah lah orang kat sini ni. Ini bukan kawannya si ni. Kawannya si orang Turki tu, budak perempuan ni. Ghazal nama dia ni. Tak nak lah, takut lah. Kan takut dia girlfriend orang kan. Boyfriend dia marah dia lah. Boyfriend orang Arab, orang Turki. Warning? Ada warning ke? Ketua kena warning? Ada? Warning apa? Ada? Dia tulis apa? Tak ada pun kat sini. Mungkin ada orang komen lah. Ada yang siluet dia pergi komen ni. Hai KNJ. Dasar siluet. Siluet tu nampak macam jagut pun je juga Kita guna kalau kita marah kak. Dasar siluet. Nak. Kalau kita fikir dengan orang luar negara. Tapi Ikmal sajalah nak cakap kan. Ikmal ni walaupun muka-muka Jawa, tapi kawan-kawan Ikmal daripada Turki, daripada Korea, daripada Itali, daripada Spain kan. Tak tentu juga orang yang duduk kat Malaysia muka-muka Arab, muka-muka Turki, kawan dengan orang Turki. Serius tak? Maaf cakap. Ikmal kawan dengan orang Turki-Turki Dubai Jawa. Dasar siluet. Tapi kau tak tahu kenapa bila Ikmal jumpa orang luar negara kan, rasa best berkawan. Hari ni saja kan Ikmal pergi keluar dengan maksud tadi kan. Ikmal keluar, semua jadi kawan. Ada dua orang jadi kawan. Seorang tempat Ikmal beli hoodie ni tadi. Lepas tu seorang lagi dekat Guardian. Kak ada seorang tu kat Guardian kak. Dia influencer juga tadi. Lelaki lah. Kulit dia macam ni, macam telur kak. Macam licinnya kulit dia. Kak thank you so much 3 juta lah. Nanti Ikmal share. Kulit dia licin. Licin lah. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Memang licin sungguh siluet tu. Lepas tu Ikmal cakap pakai apa? Dia kata pakai skin ni. Ikmal cakap tolong bagi tahu betul-betul. Ikmal nak dia jujur. Suara tenggelam pula lah. Tak bagi kita buat live ni. Okay. Lepas tu dia cakap lah dia pakai ubat ni, dia pakai krim ni beli kat farmasi kan. Dia kata dia pakai retinol. Benda-benda macam tu lah. Lepas tu cakap okay. Dia ajar Ikmal. Dia pergi dekat tempat-tempat skincare tu. Dia kata pakai ni. Kenapa? Kenapa? Tak tahu lah. Siapa yang pergi komen amaran ni? End dulu. End je lah. Okay lah kak. Ikmal end dulu Akak jangan tunggu tau. Kita jumpa besok Bye kak. Terima kasih bagi gift. Semoga mewah rezeki. Bye. Kita jumpa dalam mimpi.